Melangkah sahaja ke Bazar Ramadan, gerai jualan ayam bakar pusing pastinya menarik perhatian dengan kepulan asap dan dikerumuni orang ramai. Ayam pusing atau lebih dikenali ayam golek dalam kalangan rakyat Kelantan menjadi antara juadah berbuka puasa yang tidak asing lagi. Tinjauan iMedical TV di Bazar Ramadan sekitar Stadium Muhammad Keempat mendapati seorang peniaga ayam bakar pusing madu berempah, Muhammad Awang 62 menjual lebih 100 ekor ayam pusing setiap hari. Menurut Muhammad, Ramadan kali ini membawa limpahan rezeki buatnya dengan sambutan pelanggan yang menggalakkan. Ni tu mana kita boleh jual lebih kurang dalam 100 lebih lah. Dekat 200 ekor sehari. Kalau tengok tahun ni, Alhamdulillah, ada sambutan sikit lah. Kita banding dengan tahun lepas. Katanya hampir 10 tahun lalu dia masih menggunakan resipi turun-temurun bagi mengekalkan rasa, rempah dan aroma yang menjadi juadah kesukaan ramai ketika bulan Ramadan. Muhammad berkata proses membakar ayam mengambil masa kira-kira 1 jam 30 minit. Tambahnya ayam tersebut turut dijual pada harga RM28 berbanding tahun lalu RM27 berikutan kos kenaikan harga bahan mentah. Aja lebih kurang 2 kilo seekor. Kita bakar situ lebih kurang dalam sejam 15 minit. Kalau ikut harga masalah ni maknanya super je kita jual. Mana barang mahal kita jual mahal sikit kan. Tapi sambutan tu sama je. Boleh jual mana tidak rugi. Kita tidak hanya ada orang beli. Tambah Muhammad, bukan sahaja kos bahan mentah yang meningkat, namun harga arang juga meningkat memandangkan dia perlu menggunakan kuantiti arang yang banyak untuk membakar ayam tersebut. Harga pun mahal tahun ni naik. Daripada 30 naik 40. Samalah semua barang naik. Katanya setakat ini dia dibantu oleh 3 pekerja untuk memotong ayam yang siap dibakar dan dijual kepada pembeli. Tambahnya dia turut menghasilkan sendiri colek ayam pusing dan menawarkan jualan produk tersebut dengan harga RM10 sebotol bagi mereka yang berminat untuk membelinya.